Masya Allah. Saya tak tahu nak describe macam mana rasa Formakat ni. Dia ada rasa, mulberry tu memang rasa. Lepas tu dia rasa herba yang menenangkan. Saya minum dengan rasa enjoy, bukan stres nak habiskan satu gelas tak. Kadang-kadang suami saya dah habis satu gelas, dia tambah air panas lagi. Saya boleh habis 2 gelas. Saya nak kongsi sikit kenapa Formakat ni dia buat dalam bentuk uncang macam ni ya. Uncang dalam ni. Nampak warna dia jadi macam kemerahan sikit dalam uncang ni. Kita boleh ulang kalau gelas ni 4 kali lah. Dan masih ada rasa. Okay. Dalam bentuk uncang macam ni. Satu, apabila kita gunakan daun direct, daun ini tak campur langsung chemical, tak guna langsung chemical untuk tahan lama ke tak. Dia adalah melalui proses natural, dikeringkan secara natural. Kalau kita pecahkan ni, saya buka. Tuan-puan boleh tengok keaslian. Keaslian daun. Boleh nampak? Keaslian daun. Kita rendam dalam air panas, dia keluar tu, dia akan memberi kesan yang optimum. Sebab air mudah menyerap dalam bentuk badan. Mungkin dengan teknologi sekarang kita boleh je tukarkan dalam bentuk kapsul ke, betul kan? Dalam bentuk tablet ke, macam-macam bentuk lah. Sebab orang akan fikir cara tu cepat sikit, cara tu mudah sikit. Malas lah nak ambil air panas, rendam, macam payah lah. Ya, kadang-kadang yang payah itulah yang lebih berkesan, yang payah itulah lebih barakah, yang payah itulah yang lebih indah.